semua tuan ku dewa sikit. Benar pengasuh ayah tidak apa. Apa buka barang berita tuan ku. Nanti dengar pengasuh tak apa tuan ku pakai duduk di belakang. Pengasuh kusina bersama ku. Mari selalu pengasuh hawai dah. Oh. Ku baca semua. Mana pun tak nampak 2-3 Pak Ali pengasuh balik tani. Gimana sama? Balik ke tani. Balik tani apa? Umbeng ngomong dia. Aku balik tu selatan Thailand. Oh, mu klik kita tengok bini mu. Mat. Bini apa tak ada bini mati lama dah bengok aku. Bagaimana tu? Hak ni bini pengasuh tengah mau nak cerita hang molek. Orang tua pun daga pengasuh ngada ambo sekarang juga pengasuh. Masuk ngajak semua minta tuan ayah aku berikuh kali aku pokok barang itu tuan tu aku itu siapa dia aku belum kesal lagi tu aku Nanti dengar pengasuh. aku baca Islam. Hak ni begini pengasuh kusina yang banyak. Anak-anak ku ada yang lajin. Nyata benar aku berbayang. Siapalah masa dengan hari. Siapa waktu dengan puyang anak-anak. Maksud ayah ni. Anak-anak ini hari ayah nak datang. Ketanya 45. Anak-anak kena pergilah menuntut ilmu. Anak-anak kena tambahkan lagi ilmu di dalam dada. Maksud ayah ni. Andai kata ayah nak mati dengan malam dini hari tiada orang lain yang ganti tubuh. Memaku negeri, memerintah negara, mengalahkan anak-anak rabi yang lak jenuh. Betul. Patik sokong. Cepat sungguh saya dah. Dia benar molek. Belajar ni benar molek. Ha. Kau anak tu aku. Salah aku nak ingat tu. Betul pengasuh saya. Ha. Tengok kita ni daripada dulu taraf kita rendah. Sekarang ni dah naik Uniram. Ha. Sikit lagi Universiti. Wow. Ah, betul main-main. Bagus sungguh saya sebab tu dia mudah rezeki saya. Oh, orang kepala geliga. Dia tu. Dah lagi perlu kaya anda. Dengan siapa patut nak menuntut ilmu, nak buat amal ibadah, cari segala rahsia dunia dan juga akhirat perlu kaya anda. Tidak lain tidak bukan. Malaikat dengan seorang maha guru yang bernamanya Pendeta Haji Mula. Pendeta Haji Mula berkaya. Benar sekali anak-anak ditanya 40 lalu ini. Di dalam pemerintahan negeri tadi ini. Tetapi anak-anak kena ingat. Maksud ayah ini. Maksud ayahnya di dalam negeri tadi ini. Yang memerintah negeri itu adalah seorang puteri. Rajanya seorang wanita. Maka hukumnya sangat berat. Undang-undangnya sangat susah. Taat setia, budi bahasa, tikah laku anak desa kena-kena. Tak ada apa ya. Kita tak belajar pak budi bahasa. Oh tengok kalau lagu tu. Apa iya kena pergi juga lah. Kena pengasuh ayah, kena belajar juga kamu. Oh lidah keluar susah lah nak belajar. Bak kalau belajar malah ketemu. Kalau sebegitu kedukaian anda. Putu kira besar bicara bila kalau boleh patik berakak pada masa ini hari anda. Jangan lewat sekenak jalan kalah. Jangan lengah buat Allah sekarang segala waktu. Ngakak sekarang juga. Kalau soal itu tidak menapakan. Ngasuh mana yang boleh patik bawa. Kusina mana yang boleh patik ajak. Ajaklah sesiapa yang rasa ingin berduka cita. Bersama-sama orang tak nak pergi bersama ananda. Kalau soal itu tidak menapakan berduka anda. Silalah yang masuk dalam jalan istana. Patik nak kira bicara tengah ngasuh yang ramah. Kusina yang banyak. Tidak menapakan. Kakak kemar kusina Allah. Tuanku, ini hari abang nak tanya pengasuh. Maksud tuanku, abang diperintah oleh ayah Raja Seramu menuntut ilmu. Pergi cari amalan ibadat. Molek, Atik tahu. Jadi sekarang ini siapa yang nak mengikuti abang? Boleh belakang. Patik boleh. Dek ibu nak pergi kok. Memang nak belajar. Kita belajar jangan kira umur. Umur tua pun kena belajar. Kalau tak belajar, bodoh. Sedap sungguh dia ni lah. Anak tu boleh mak. Tua pun kena belajar. Lagi banyak ilmu. Lagi bagus. Iya tu. Lepas tu.
Jadi kalau kita 3-4 orang ni, kalau nak pergi tak kira pengasuh walau, amo nak tanya pengasuh tu aku. Sebab kamu ni amo tak pernah tengok kamu pakai baju. Amo tak pernah tengok kamu berbaju. Dia awak. Alah. Tu aku. Jangan salah mati. Habis itu kepada siapa yang amo nak salahkan? Salah kamu, awak mati 2-3 hari baru ni. Dia tepuk saya ni. Jadi macam ni. Tak baik dosa lah weh, orang baru mati. Dah lama ke dia buat aku macam ni. Lepas ni tak ada orang tepuk-tepuk aku ni. Nak cari siapa tak tahu. Baru dia pergi payah dah. Hello Pak Nasir. Kita nak cari siapa untuk ganti arwah ni. Lepas tu, becek tu kata apa? Aku kata tunggu dulu. Kita bincang dengan rektor kita dulu. Ngasuh walau tu aku. Jadi aku nak minta last spot ngasuh. Ngasuh walau kusina wak yo abang sama tu. Buatlah perubahan. Penampilan baru. Nak suruh ubah, nak suruh jadi lagu mana? Pandai-pandai kamu, tak apa. Dia pakai baju. Pakai baju ngasuh, malu kok orang macam ni. Kita nak pergi ni pengasuh, tarahnya sama depa dengan universiti. Pusat pengajian tinggi. Pada tak apa lah lagi tak. Ngasuh kusina dulu. Ya. Mari selalu pengasuh. Tak apa dah kalau nak pergi. Tuan tu. Kok mana? You can speak English? Sekejap lah. Weh, berubah betah-betah. Walau ni. Betul lah tu pengasuh kusina. Kamu tak kenal. Tak lah weh. Mau pakai baju comel molek. Nak tukar hati. Jadi Patik ni dah tukar pakaian, tukar perwatakan, tukar sekali dengan pemikiran. Patik ni selaku meneja puanku. Aduh, pakai lo kalau mau jadi meneja, aku ni tanggung jadi apa? Mau jadi bagi aku ni. Aku bawa duit banyak. Iyalah tu aku nak belajar, mana boleh tak ada duit. Nak tukar baju. Said. Ya. Cepat sikit. Baju tak ada, kau tak ada baju ni lah. Baju hari tu ada selabu, baju ku Profesor Bui. Koyok dah. Nak minta pulang aja apa nak keladah buruk. Alah banyak kecek. Mari cepat sikit. Aduh. Sedap aduh lah. Lawa ada tu. Pamer pengasuh saya. Macam ni lah nak perubahan. Aduh. Maaf bukan nak kucing mah jalan lepas ni. Aku bijak ya dah. Nak tengok kucing lepas lato. Kok dalam bengkel tempat budak dah buat alat-alat tu kita dah lepas kat situ. Ngepek apa kak? Nyak-nyak dah lah. Maaf aku besar. Benar pengasuh sama. Inilah dia dikatakan manusia. Buka perwatakan. Ubah pikiran. Satu-satu nampaknya keegoan. Ini yang tak paling tak baik. Abang makna diubah. Pengasuh kusina awak ya, tunggu duit kelompok ni. Aduh lah, banyak duit. Bawa duit lagi, bawa pitih ke lantai lagi, bawa duit ke Thailand lagi. Aduh lah. Aduh lah. Comel. Tukar pakai yang baru baru. Comel. Tukar pakai yang baru baru. Lo, mau kenal aku dah. Kenal lah. Duduk belakang. Duit bawa tak? Bawa ada banyak duit sedap kali. Pengasuh kusina sama. Tak boleh mari lagi. Tunggu dulu.
Slow kita ni. Wahai saudara dan saudari, ingat kita semua, lagolah jasa turahlah budi, semasa kita hidup di dunia. Wahai saudara dan saudari, ingatlah kita semua, lagolah jasa turahlah budi, semasa kita hidup di dunia. Hidup di dunia sementara, jauhilah segala dosa, berbuat baik sesama manusia, bila dah mati tinggal segala-gala. Berbuat baik sesama manusia, bila dah mati tinggal segala-gala. Syukur alhamdulillah. Ni bagi betul. Ni. Pengasuh orang tua pok daga. Benar tuanku, batik tak payah buka apa-apa lah. Jadi batik ni tak payah pergi. Batik tengok pun rasa syukur sangat dah. Ai busuk duduk bawah ni. Aduh. Gigi tak gosok. Hai, teruk sungguh. Hak ni dia ni pengasuh orang tua pok daga tuanku. Pengasuh sama ni kita selaku, kita nak tak selaku apa dia. Dia ni bagi dia keagamaan dia lah. Hal hewan agama suruh dia. Tengok orang kalau pandai tilik orang tengok dia pandai gitu. Atu dia kita nak. Tak apalah, mak balik ni belajar dah, jangan lupa tu. Tak apa dah kau, tak apa, mu jangan takut. Hak ni begini kusina buat lu. Pengasuh kusina dan juga pengasuh kusina sama abang yo. Tuanku, kita berangkat sekarang juga pengasuh. Sila tuanku. Maka Raden Lakjana diiringi oleh Pak Wek Kusina saudara. Maka berjalan pula tiba menuju ke dalam kita dia 45. Sila pengasuh amun abawa. Ayah pengasuh lekelah pengasuh sanjaninya hamba. Oh ni Jawa Rabung
pengasuh kusina sai. Menaku pasal apa berhenti? Hak ni begini pengasuh. Amo lengok ke matahari sekarang ini berdiri hari. Bak kata pepatah orang tua-tua dulu. Jalan dia waktu matahari berdiri tak molek. Kalau kena penyakit susah nak sembuh pengasuh kusina sai. Betul, itu tua aku kena pakai. Pas lagi tu aku, Hak ni begini pengasuh. Amo tengok pohon kayu yang ada sebuah teduhnya sangat molek. Maka kita 3-4 saudara, kita beradulah dulu di bawah pohon kayu ini pengasuh. Bila gelecah lohur nanti kita berjalan pengasuh. betul tuanku. Benar pengasuh. Usah kata kita manusia. Burung beriak lagi terkadu pada waktu ini pengasuh. Molek, weh, dia mau belakang tu. Cepat sikit, mari beradu bawah pohon kayu yang lain, eh. Oh tak boleh pergi dulu. Tak apa kita beradu nanti. Mari. Sila aku. Maka raden bersamaan tu dengan pengasuh kusina 3-4 saudara. Beradulah dia di bawah pohon kayu jati sepohong.